Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan, Allah fahamkan dia dalam agama. So tafaqquh fi din, dapat mendalami agama itu satu tanda Allah nak bagi kebaikan. Jadi kita dapat duduk dalam majlis ilmu, itu satu tanda Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Jadi sebab syukur. Dan waktu tu bila kita datang majlis ilmu, tak adalah kita rasa kita ni hebat. Tak adalah kita rasa takabur, rasa besar diri banding dengan orang lain sebab kita rajin datang majlis ilmu, orang lain tidak. Waktu ni orang ada duduk kedai mamak, kedai kopi, duduk lepak, contohnya kan. Ada yang mungkin malam ni tengok TV sahaja. Jadi kita dapat duduk majlis ilmu, kita pun rasa oh hebat aku ni. Jadi bahaya tu kan, bahaya satu penyakit yang akan membatalkan amalan. Antaranya adalah takabur dan juga riak. Jadi kita risau sangat. Jadi kita ingat satu je, Allah pilih aku bukan sebab aku baik, tapi Allah nak bagi kebaikan kepada aku. Bukan sebab aku suci daripada dosa, tapi mudah-mudahan sebab Allah nak bagi pengampunan dosa yang banyak pada kita. Okey, kita belajar kitab Bidayatul Hidayah Sunan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan beliau, dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Sebelum kita beliau, apa kata kita baca sama-sama niat untuk ilmu yang diajar oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kita baca sama-sama insya-Allah. Sekadar nak refresh. Niat ni sebenarnya tak payah lapas pun okey dah. Tapi sebab nak refresh kan, nak mantapkan tujuan kita duduk dalam majlis ilmu tu. Jadi kita pun baca, kita lafazkan. Macam mana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Laju sangat. Tak apa, hafal belaka dah. Sampai saya tertinggal tadi naf'ah wal intifaq. Tak apalah. Niat yang pentingnya, niat kita adalah nak belajar, nak mengajar, nak ambil faedah, nak bagi faedah, nak dapat peringatan, nak bagi peringatan. Semua tu adalah nak dan wal hasa termasuk kitabillah, nak seru orang supaya berpegang teguh pada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Berdoa ila huda, nak ajak orang pada hidayah, wa dalalata al khair, petunjuk pada kebaikan. Semua yang kita buat ibtigha' wajhillah, mardati wa qurbi wa sawabi. Semata-mata nak cari redha Allah, nak dekat dengan Allah, nak ahli daripada Allah Taala. Okey. Kita ada hidayah. Kita baca mula-mula dulu kita mukadimahnya tentang Imam Al-Ghazali itu sendiri. Secara ringkas. Siapa ni Imam Al-Ghazali? Perjalanan hidup beliau, kan? Sampailah beliau meninggal dunia. Lepas tu kita bicarakan juga sedikit tentang kontroversi yang dicipta berkenaan Imam Al-Ghazali, dan kita dah jawab satu persatu persoalan-persoalan dan juga kontroversi berkaitan Imam Al-Ghazali. Lepas tu kita baca dah sedikit mukadimah Imam Al-Ghazali dan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kita boleh refresh balik Imam Al-Ghazali, muliakan kitab Bidayatul Hidayah ni. Imam Al-Ghazali sebut a'lam, ketahuilah ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilm, ala iktibasil ilm al-muzhiru min nafsihi sidqar rugbah wa fartat ta'attush ilaihi. Kata ketahuilah wahai yang bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, yang menunjukkan pada diri dia keinginan yang benar dan kehausan, dahaga yang bersangatan kepada ilmu. Kita baca hari itu dah, kita sebutkan betul lah orang belajar ni nampak macam orang yang dahaga, orang yang haus pada ilmu. Kita sebutkan hari itu. Kita ni pun, tuan-tuan yang datang pada hari ini pun menunjukkan nak ilmu. Kalau tak nak ilmu, tak payah datang pun tak apa, kan? Datang ke majlis sebab nak ilmu lah, bukan sebab nak makan, kan? Mungkin adalah sekali-sekala teringin juga nasi kamu, nasi dagang, kan? Dia juga terasa juga, tapi dia kata kalau setakat nak makan nasi dagang, nasi kamu kat kedai pun ada, tak payah datang ke sini pun tak apa, kan? Ataupun kalau semata-mata memang nak juga yang kacik masak ke contohnya, pergi kat kedai, kan? Boleh juga, boleh, maknanya tak ada masalah, kan? Tapi kita datang sebab nak ilmu, lagi-lagi datang jauh,
yang datang daripada jauh. Datang daripada jauh tu betul-betul nak tunjuk haus sangat-sangat nak ilmu. Macam orang yang dahagakan air, dia akan cari juga air tu walaupun jauh, kan? Sebab dia tengah dahaga. Orang tengah dahaga sangat-sangat sanggup berjalan. Orang Afrika kadang jalan 1 batu, 2 batu nak ambil air, kan? Benda tu biasa. Sebab dahaga. So orang yang datang menuntut ilmu ni tunjukkan dahaga yang bersungguh-sungguh. Cumanya tunjuk di luaran yang bersungguh-sungguh ni belum tentu dalamannya sama. Di luar semuanya menampakkan kita ni memang dahagakan ilmu. Semua kita nakkan ilmu, kan? Lagi-lagi ya pegang pen, pegang kertas, pegang buku. Maknanya betul-betul tunjuk, okey. Nak belajar. Tapi Imam Ghazali ingatkan, apa dia? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqadduma dan akran. Kalaulah engkau tujuan kau belajar tu semata-mata nak berlomba-lomba, nak berbangga-bangga, nak taqadduma dan akran, nak lebih depan berbanding dengan kawan-kawan yang lain. Lagi apa? Wastimala wujuhin nasi ilaik, supaya manusia akan memandang engkau, berpaling pada engkau. Dia tu lah lalu, kan? Ataupun wajam'a hutamid dunia, nak kumpulkan harta benda dunia. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, sesungguhnya engkau sedang berjalan menghancurkan agama engkau. Wa halaki nafsik, dan membinasakan jiwa engkau. Wa bai'i akhiratika bidunyak, engkau menjual dunia, engkau menjual akhirat engkau dengan mendapatkan dunia. Fasafqatuka khasirah, maka business deal kau tu business deal yang rugi. Khasirah, rugi. Wa tijaratuka ba'irah, dan bisnes engkau ba'irah, bankrupt. Bisnes kau bisnes bankrupt, sebab kau jual akhirat, ambil dunia, confirm bankrupt. Sebab akhirat mahal, dunia murah sangat-sangat. Kau tolak benda yang mahal, kau ambil benda murah, confirm lah rugi. Kita kalau berniaga, kita tolak benda yang murah, ambil mahal, beruntung, kan? Kita tolak benda yang kosnya RM10, kita ambil RM30, so untung lah. Ini tak, kita tolak barang yang harga RM100,000 dengan harga RM5, contohnya, memang rugi lah. Takkan ada peniaga untung macam tu. Jadi sekarang ni kalau RM100,000 dengan RM5 boleh tahan lagi. Masalahnya yang kita deal ni sekarang ni dunia dengan akhirat. Memang tak boleh compare pun sebenarnya. Tapi itu dah yang kita buat kalau niat kita salah. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanik. Ni semua kita dah baca dalam bulan lepas ni, kita refresh sebab dah lama kita tak baca. Dan guru engkau menjadi pembantu kepada engkau dalam kemaksiatanmu. Wa syarikun laka fi khusranik, dia juga akan jadi rakan kongsi pada kerugianmu. Jumpa ke tidak dalam kitab ni? Jumpa kan? Dekat mukadimah. Awal dia. Sebab dia nampak macam tak nampak kita kat mana Ustaz baca ni. Mukadimah tu buku surat pertama 13, surat 13. Surat 13 tu surat pertama kan. Okay. Mukadimah tu. Bawah sekali. Jadi Imam Ghazali kata, guru kau tu, guru yang mengajar kau tu pun dia jadi business partner kau. Business partner dalam kerugian kau. Kan kita kadang-kadang kalau berniaga, kita akan ambil business partner kadang dia ada duit dan sebagainya. Dia inject modal pada kita. Yang berniaganya kita. Tapi dia inject modal. Bila rugi sama-sama. Kan yang inject modal tu pun rugi juga. Dia bukannya kita je rugi, dia tak rugi, tak, dia pun rugi sebab dia dah inject modal banyak. Sekarang ni Imam Ghazali kata, guru kepada anak murid yang niatnya salah ketika belajar, guru tu pun sebenarnya dia jadi syarik, dia jadi rakan kongsi pada kerugian kau. Kalau kau punya niat salah, maka guru itu juga jadi rakan kongsi kepada kerugian kau. Maknanya dia pun rugi. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq. Dia seperti penjual pedang kepada perompak jalanan. Jual pedang pada perompak. Perompak ambil pedang tu, perompak dia balik. Kan? Jadi dia rugilah. Kan? Dia rugi sebab dia jual pada perompak. Jadi orang yang mengajar ilmu kepada orang yang niatnya salah, dia merugi. Jadi Imam Ghazali ulang benda ni, dan tak pelik kita ada tok guru kita yang kadang-kadang garang. Kan? Tok guru yang garang. Tok guru yang memang kita duduk orang yang kecut perut. Satu. Ataupun tok guru yang laser.
Tak tahu lah tuan-tuan rajin belajar kan, mungkin jumpa dengan tuan-tuan guru yang macam ni. Ada jumpa dengan tuan guru yang bantai kita tu depan-depan, kadang malu kita, depan-depan orang dia tegur kita. Lepas tu kadang-kadang gambar merah muka kita, sebab dia lepas tu laser pula tu. Ada tuan guru yang siap halau keluar daripada kelas, kau keluar. Okey, tuan-tuan guru macam tu, salah satu sebabnya dia orang buat macam tu sebab apa? Salah satu sebabnya adalah nak suruh kita ikhlas belajar. Niat kita belajar tu bukan sebab nak tunjuk kita bagus, nak ataupun nak fikirkan pandangan orang dan sebagainya. Aku belajar ni, aku punya niat betul. Kejap lagi kita baca niat betul. Dan jangan niat yang salah ketika belajar. Kalau orang ada niat salah, kena dengan tok guru garam, dia lari. Dia takkan belajar lagi dah. Sebab dia ego dia tercalak. Kan? Asyik kena marah, kena apa semua, nyampah aku dengan tok guru. Dia lari. Sebab dia belajar tu dia masih ada ego. So, tok guru yang jadi sebab anak pernah tanya sendiri sebenarnya dengan seorang tok guru anak yang macam tu. Kan? Dia asyik marah orang. Dia kalau lagi-lagi kan, dia tengok jemaah yang datang. Dia tengok muka-muka tu, tengok ada yang pro Syiah. Malam tu dia bantai Syiah. Muka kawan tu dah berubah, kejap merah, kejap hijau je kan. Nanti minggu depan tak datang lah. Nanti ada pula dia tengok muka-muka tu ada yang Wahabi. Dia bantai Wahabi pula. Nanti dia tengok muka-muka tu ada yang UMNO ke PAS ke, dia tak kisah. Dia tengok kan, nanti dia bantai. Dia bantai. Lain kali yang datang kelas dia tak ramai. Ramai yang keluar. Ramai yang tak datang je dah. Jadi bila kita tanya pada dia, kan, kenapa Habib buat macam ni? Kenapa buat gini? Dia jawab, dia kata sebab dia nak tengok siapa yang betul-betul ikhlas belajar. Itu je tujuan dia. Nak tengok siapa yang betul-betul ikhlas belajar. Kalau kita baru je nasihatkan dia dalam bab yang memang kena atas hidung dia lari, maknanya dia bukan nak belajar untuk memperbaiki diri. Kena atas hidung sendiri, lari. Kena atas hidung, lari. Kalau kena atas hidung orang, seronok. Cakap pasal Syiah, kau lah Syiah. Seronok. Best je. Sebab kata kat orang lain. Tapi bila kata kat diri sendiri lari, maknanya orang tu bukan betul-betul belajar dengan niat yang ikhlas. Jadi Imam Ghazali, mula kitab Bidayatul Hidayah ni, start dia terus pergi pada niat, supaya tak jadi guru yang mengajar kepada anak murid yang salah. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin fahuwa syarikun lahu fiha. Siapa yang membantu seseorang atas maksiat, walau dijadikan kongsi pada maksiat tersebut. Walau seperti Imam Ibnu Majah, walaupun sanadnya dhaif, ini dalam bab fadail, bila disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang kita biasa dengar hadis kan, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap orang Islam. Tapi hadis tu sambungan dia apa dia? Sambungan dia adalah wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli ka muqallidil khanaziril jawahira wal lu'lu'a wal dhahaba. Apa dia? Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti orang yang mengalungkan babi-babi dengan intan permata dan emas. Bayang kan, babi tu letak rantai emas, berlian, permata. Agak-agak jadi comel ke babi? Jadi lawa ke dia? Tak lawa juga. Walaupun letak gantung lah kan, berlian paling mahal sekali pun gantung dekat situ, dekat dia punya tengkuk dia yang tak berapa nak ada tu kan, letak kat situ. Lepas tu kata, oi jadi cantik tu babi. Tak? Dia akan tetap bodoh. Dia akan tetap bergelumang dalam kotoran dan sebagainya. So hadis tadi ni Nabi SAW sendiri yang umpamakan. Jangan ada yang kata ustaz kasar lah, ustaz cakap babi pula kan. Ni memang perkataannya khanazir. Macam mana? Dia terasa terjemah tu betul lah. Okey. Jadi maknanya orang yang berilmu kita kena nasihat. Dan Ana pernah sebut juga benda ni di sini, Ana pernah sebut juga. Kita kalau ada keluarga kita yang pergi belajar ilmu agama, khususnya ilmu agama, lagilah penting kita menasihatkan dia supaya betulkan niat. Ulanglah nasihatkan dia supaya betulkan niat. Ini adalah nasihat paling berguna untuk dia. Kita bolehlah cakap dengan dia belajar rajin-rajin apa semua kan.
jangan main. Kita boleh cerita, tapi nasihat yang paling berguna kepada anak kita ke, anak buah kita ke yang pergi menuntut ilmu agama adalah betulkan niat. Betulkan niat. Kalau tidak, rugi serugi-ruginya. Dia belajar tapi niat salah, bahkan dia akan jadi ulama yang jahat. Nanti kita akan baca. Jadi ulanglah benda tu selalu. Ulang dan ulang. Biarlah dia bosan. Jumpa Pak Ngah aja mesti nak cakap betulkan niat. Macam niat aku salah. Tak apa, biar. Kita ulang lagi, betulkan niat. Betulkan niat, kan? Ulang benda tu. Patut Imam Ghazali mulakan kitab ni dengan suruh betulkan niat. Niat apa yang betul tu? Okey, yang tu yang lepas tu kita dah baca juga ni sikit itu. Wa in kunta wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah. Kata kalaulah niat engkau, tujuan engkau, antara engkau dengan Allah dalam menuntut ilmu itu adalah untuk mencari hidayah, bukan semata-mata riwayah. Itu kan? Hidayah, riwayah. Riwayat. Kan? Ada tujuan orang belajar sebab riwayat, boleh cerita. Kan? Oh, aku dulu pernah belajar dengan Tok Guru sekian-sekian cakap gini-gini. Tok Guru ni pernah. Oh, Tok Guru tu aku pernah belajar dulu ni. Dia suka bercerita. Kan? Jadi menuntut ilmu dengan tujuan supaya bercerita. Boleh bercerita. Pergi dekat dia, boleh cerita. Dia boleh copy dekat Facebook. Dia boleh tulis kat Facebook dia ni kan. Aku baru balik daripada kelas habis sekian-sekian. Seronok dia. Dalam majlis pun siap selfie dulu. Kan? Selfie. Syekh tengah bercakap kat depan, selfie kat belakang. Kena dengan Syekh Nuruddin rasa kenal dia. Dah keluar tu kan. Dia selfie dulu. Nak tunjuk kata dia ada dalam kelas tu. Kan? Yalah, mungkinlah niat dia nak ajak orang lain datang, tapi tak kena lah. Dari segi adab tak kena lah kan. Waktu dalam majlis ilmu mana boleh buat macam tu. Okey, tapi nak ceritanya, ada orang tujuan belajar memang untuk riwayah, bukan untuk hidayah. Maka rugilah. Jadi Imam Ghazali kata, kalau tujuan engkau betul kerana hidayah, aku datang ni sebab nak cari hidayah Allah, aku datang belajar sebab nak hidayah Allah. Ini kadang-kadang Anasi pun kena segak, kena betulkan niat. Jadi kita ni yang mengajar, ceramah, kuliah, bila kita pergi kuliah orang lain, takut-takut dalam hati tu ada nak cari point supaya aku boleh cerita ke orang lain pula. Rugilah. Biar kita pergi itu sebab nak dapat hidayah. Pergi itu sebab minta tolonglah supaya biarlah aku dapat ilmu, biarlah Syekh dapat betulkan aku. Ada lagi benda yang aku kena ketuk. Aku nak kena ketuk. Anda pernah bawa ustaz-ustaz yang dipanggil selebriti ni. Kita ada WhatsApp group tu, jom kita pergi jumpa Tok Haji Saleh, Allahyarham. Pergi jumpa Datuk Dr. Harundin, Allahyarham. Bawa ramai-ramai ni pergi. Tapi anak sebut berulang kali dalam grup tu, anak cakap tujuan pergi jumpa dia orang ni adalah untuk minta dia orang basuh kita. Minta supaya dibasuh. Jadi bila jumpa je dengan Tok Guru, anak jadi pengurusi majlis, anak sebut, Ustaz, kami datang ni untuk dibasuh. Tolonglah basuh kami. Cakap macam tu. Jadi biar datang tu baru dapat hidayah kan. Cari hidayah, bukan cari riwayah. Bukan semata-mata okey ni aku boleh cerita nanti. Kan, cari point. Aku boleh cerita ke orang. Semata-mata nak cerita. Maka rugilah. Kan, okey. Tapi kalau betul-betul kerana nak berdakwah pada orang tak ada masalah. Itu kita dah niatkan awal tadi. At-ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, naf'a, intifa', ifadah, istifadah. Betul, memang kita belajar nak mengajar. Ambil manfaat, nak bagi manfaat. Ambil faedah, nak bagi faedah. Betul. Cuma jangan semata-mata untuk orang kenal kita, tapi biarlah untuk orang kenal Allah Ta'ala. Okey. Fa'abshir. Kalau niat kau betul, fa'abshir, maka bergembiralah. Fa'innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ait. Apa dia? Bergembiralah kerana sesungguhnya malaikat akan membentangkan, melapangkan, menebarkan sayapnya apabila engkau berjalan. Ikan-ikan di laut pun minta ampun untuk engkau apabila engkau berjalan nak cari ilmu. Kan kita pun tahu macam mana dalam hadis Nabi SAW yang mengisahkan perkara ini. Hadis yang popular, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqatal jannah, sampai habis.
Salah satu daripadanya disebutkan ikan-ikan di laut. Malaikat pun akan melapangkan sayap kerana redha kepada apa yang penuntut ilmu lakukan. Bukan senang malaikat lebarkan sayap. Kita duduk bawah siling ni. Ini masih mudah lagi. Orang yang homeless, yang tak ada rumah pun, dia masih lagi boleh bernaung di bawah bangunan, tepi bangunan, kaki lima dan sebagainya, masih lagi ada siling atas kepala dia. Walaupun dia homeless terus pun masih lagi ada siling atas kepala dia. So siling atas kepala ni simple je. Tapi yang kita nak ni malaikat menaungi. Sayap malaikat tu dia bentangkan untuk kita. Allah, nak apa lagi? Dan itu sangat hebat. Sahabat-sahabat Nabi SAW banyak yang dapat perkara ni. Okey. Jadi dan ikan di laut mendoakan keampunan. Kita pun tahu kan, dosa kita banyak. So kita nak sangat-sangat supaya biarlah semua makhluk minta ampun untuk kita. Seterusnya, walaki yanbaghi lak, akan tetapi sepatutnya bagi engkau anta'lama qabla kulli syai', kau tahu sebelum apa-apa pun, biar kau tahu satu perkara dulu. Apa dia? Basic kepada ilmu yang perlu kita tahu sebelum belajar macam-macam. Dan dia pertama, kita kena tahu bahawasanya hidayah, yang dikatakan tadi niat kita betul-betul adalah cari hidayah kan. Hidayah ni dia adalah buah ilmu. Dia ada permulaan dan dia ada penghujung. Dia ada bidayah, dia ada nihayah. Hidayah itu bukan satu titik, tetapi satu jalanan. Apa sebut di sini? Hidayah ada permulaan, ada penghujung. Ada zahir dan ada batin. Hidayah memang konsepnya begitu. So kalau kita tengok orang, kita kata dah dapat hidayah tapi masih lagi macam tu, kita kata macam tu kan. Kita faham sebenarnya hidayah ni perjalanan, bukan satu titik. Bukan maknanya kalau dah dapat hidayah, dah dapat hidayah dia terus jadi wali kan? Bukan itu. Sama lah kita pun. Kita ingat, kita ni pun dalam perjalanan. Kita ni pun masih lagi meniti perjalanan tu kan? Dari permulaannya sampailah penghujungnya, dari bidayahnya sampailah nihayah. Ini tidak. Yang dia tahu bidayah dengan nihayah adalah restoran mamak. Ada restoran bidayah, ada restoran nihayah kan? Yang tu tahu sangat, yang tu hafal jalan dia kan? Restoran nihayah ada, restoran bidayah sebenarnya. Anda pernah jumpa dulu nama restoran ni kan? Okay. So bidayah kepada hidayah dan juga nihayah kepada hidayah, dia satu perjalanan yang panjang. Dan disebutkan oleh para ulama, sebenarnya ceritanya ada batin dan ada zahir kan? Ada zahir dan ada batin. Zahir contohnya kita kata syariat zahirnya kan, bagi syariat tu zahirul haqiqah. Syariah itu adalah zahir kepada hakikat suatu perkara kan. Kemudian hakikat adalah batinnya. Maknanya setiap satu perkara tu dia memang akan ada yang zahir, ada yang batin. Hatta kita solat ni pun ada solat kita yang berbentuk zahir, ada solat kita yang berbentuk batin kan. Solat yang berbentuk zahir ada, solat yang berbentuk batin ada. Tapi dia kena mula dengan yang zahir dulu. Kalau yang batin terus, dia takkan jadi solat tu, sebab solat tak sah daripada awal. Syariat tak ada. Syariat kena ada dulu. Kena takbiratul ihram kan? Itu syariat. Kena sebut Allahu Akbar, dia tak boleh tukar kan? Kena baca Fatihah, kena rukuk, kena i'tidal, kena sujud. Itu zahir semua kan? Semua yang zahir. Baik, kadang-kadang hati tak ke mana-mana. Tengah sembahyang kan, fikir makanan kan, fikir tadi sembahyang isyak kat rumah Dr. Nick contohnya, fikir malam ni kopor-ekor ada tak kan, contohnya. Sambil rukuk, i'tidal, rasa macam ada bau tu kan? Sujud. Maknanya zahir tu sembahyang kan? Sembahyang dia sah. Dari batin dia tak sembahyang. Okey. Tapi kalau batin saja tak jadi kan, macam orang yang ikut ajaran yang batin ni kan, dia kata saya tak payah sembahyang dah, saya dah sampai ke makam hakikat gitu. So saya ni batin aja kan, saya sembahyang pun batin aja. Jadi dia tak payah sembahyang, dia kata saya dah sembahyang dalam hati. Hati saya dah tunduk pada Allah Ta'ala. Siap guna ayat Quran lagi tu, ini solat li zikr, tunaikan solat untuk ingat aku.
Sebenarnya kita semayang tu untuk ingat Allah. Hati saya sentiasa ingat Allah. Jadi saya tak payah semayang. Oh, kan? Guna Al-Quran bukan maknanya guna Al-Quran boleh semua orang confirm betul. Ada orang guna Al-Quran sesat. Salah guna Al-Quran sesat kan? Jadi dia kata, habis tu yang semua ustaz, mufti semua semayang lagi. Dia orang tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Kita sampai dah. Dan kita semua yang dah sampai tak payah semayang. Kan? Itu aja dah sesat tu. Itu yang kita biasa sebut pada dia, senang je. Kata kalau semua ikut batin, kau makan pun ikut batin je lah. Kita bagi bau je kat dia. Bila tanya, kata ni kita datang jauh-jauh ni tak bagi makan ke? Ada masak banyak lah kat belakang. Tak bau ke? Bau. Habis tu tak hidang, tak. Makan pakai batin. Niat je. Kan? Niat. Mengamuk dia. Macam tu. Jadi macam tu lah. Maksudnya, mesti zahir dulu. Zahir tu mesti settle juga. Zahir tak settle takkan boleh. Takkan boleh ada orang yang pergi kepada batin tanpa zahir tu settle. Syariat kena ada dulu. Syariat tak ada fail. Memang kalau syariat fail tak mungkin batin itu lulus. Dia memang konsep dia gitu. Jadi bidayah ada nihayah. Ada permulaan, ada penghujung. So kalau jumpa dengan so-called tok guru ke apa ke yang nak mengajar kita tapi syariat tak payah, syariat ni tak penting, apa semua tu, yang ini confirm sesat. Tak boleh kalau dia kata syariah tak penting. Kalau dia kata syariah tak penting, memang sesat. Confirm sesat. Okey. Disebutkan macam mana? Dia mutalaziman, dia berkaitan. Syariah bila hakikah atilah, hakikah bila syariah batilah. Syariah bila hakikah. Syariat tanpa hakikat. Maknanya solat, dia solat. Contoh solat, kita ambil contoh mudah, solat. Syariatnya selesai, tapi hakikatnya tak ada. Maka dipanggil atilah. Atilah ni maksudnya apa? Kosong. Tak ada buah, tak ada hasil. Dia semayang, tapi dia masih berdosa. Sebab semayang dia hanya yang zahir saja. Atilah. Atilah ni dia macam, kalau kita panggil mu'attal ni benda rosak. Atilah ni maksudnya dia tak ada manfaat lah. Tak ada manfaat. Solat, syariat tanpa hakikat tidak ada manfaat. Hakikat tanpa syariat disebut hakikah bila syariat batilah. Batilah, batil. Batilah. Batil. Hanya tak ada kebaikan, tak ada hasil, tak ada manfaat pun pada benda tu. Memang batal sebenarnya cerita ni. Okey. Dia macam-macam lagi lah tarikat dengan hakikat pun kita boleh sebut juga. Ada orang tanya juga apa beza antara tarikat dengan hakikat syariat, tarikat dengan hakikat kan. Tarikat tu disebutkan sebagai amal tu sendiri. Al-amal bil wajibat wal mandubat, buat benda wajib, buat benda sunnah, jalan kita tu kan. Tinggalkan benda dosa, lepas tu buat pula benda-benda yang harus benda yang digalakkan, tinggalkan benda yang harus yang tidak diperlukan dan sebagainya. Lepas tu hakikah adalah memahami hakikat keseluruhannya. Faham rahsia-rahsia Quran, rahsia hadis Nabi SAW, rahsia ciptaan Allah SWT, ilmu-ilmu yang gaib dan sebagainya. Itu tak apalah, kita tak cerita panjang. Tapi konsep dia Imam Ghazali kata la usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Ini Imam Ghazali sini sebut tidak akan sampai kepada penghujungnya, nihayahnya. Dalam kitab apa sebut kadang-kadang ada terlepas apa yang ada ayat yang digunakan dalam kitab, dalam terjemahan oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Okey. Imam Ghazali kata apa? Hendaklah kau ketahui hidayah adalah buah berilmu bagi nihayah dia. Okey, nihayah dan ada zahir dan ada pula batin. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Nampak nihayatul hidayah maksudnya penghujung hidayah. Dan engkau tidak dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Settlekan dulu. Kalau ikut ayat Imam Ghazali dia lain sikit je.
Dia kata tidak akan kau sampai kepada penghujungnya melainkan setelah engkau menetapkan permulaannya. Maksudnya macam mana? Kita nak berjalan, kalau dekat garis mula kita dah, lutut kita dah goyang kan, rebah, memang tak sampai hujung lah. Jadi dia kata waktu mula tu kau kena kemas, baru kau boleh sampai hujung. Kata ihkam bidayatiha, kau kena kemas dekat awal tu, baru kau boleh sampai hujung. Imam Ghazali punya ayat begitu. Dan Imam Ghazali kata kau takkan dapat jumpa yang batin, kau takkan dapat selam sampai dekat yang batin, kau takkan sampai kepada yang batin melainkan setelah engkau berdiri di atas zahirnya dulu. Maksudnya kalau nak sampai yang dalam tu, yang zahir ni kena settle dulu, kena berdiri atas yang zahir. Dia tak boleh terus masuk ke dalam. Nak masuk ke dalam mesti daripada luar, ya, mesti daripada luar baru masuk ke dalam. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang tariqah dan juga hakikah. Mula dengan syariah, seperti apa kita dah sebut dulu, seperti buah kelapa. Buah kelapa, luar tu ada lagi sabut kelapa, lepas tu ada, bila buka ada tempurung kelapa, buka tempurung baru jumpa isi, kan? Dia tak ada isi kat luar. Kalau isi kat luar bukan kelapa namanya. Dia mesti ada kat luar tu. So nak ambil isinya kena ambil daripada luar ni. Tak mungkin kita boleh menghayati semua yang berkaitan dengan ibadah kita dan ubudiyah kita pada Allah, kehambaan kita pada Allah, tanpa kita settlekan yang syariah dulu, yang luar ni. Ini tidak banyak di kalangan kita bila belajar tasawuf, belajar ilmu tasawuf, dia nak belajar terus lompat kepada ilmu yang dia nampak macam tinggi-tinggi, yang dia rasa macam ini baru best kata. Macam mana? Kalau aku tak faham, yang itu best. Sebab bila dia tak faham, tu tandanya ilmu tu tinggi. Jadi dia kena belajar dengan untuk guru yang boleh ajar dia benda yang dia tak faham. Kalau belajar semua benda faham aja kan, oh ini level rendah sangat. Level rendah. So nak cari ilmu ni kena cari yang tinggi-tinggi, yang konon-konon yang dia rasa sampai dia pening kepala kan. Yang itu dia nak dulu. Kadang syariat tak settle lagi. Okay, so belajar benda tu. Dan yang batin tu kita akan dapat apabila kita berjalan, jalan terus di atas jalan, maka akan sampailah kepada penghujung dia, insya-Allah. Penghujung maka sampailah pada yang batin hidayah. Itu kita nak sangat-sangat. Hidayah untuk zahir dan hidayah untuk batin. Hidayah untuk zahir alhamdulillah kita dapat. Akhirnya mudah-mudahan kita dapat hidayah berbentuk batin. Taat perintah Allah, tinggal segala larangan Allah dalam bentuk yang batin. Sampai hati kita ni pun tak ada sikit pun terdetik perkara yang dosa. Langsung tak ada. Bukan kata riak ke, takabur ke, ujub ke, apa pun semua tak ada dekat dalam hati. Dan sampai ke tahap hati ni langsung tak ada suruh kita buat benda yang maksiat, bahkan dia yang sentiasa suruh kita buat benda baik. Maknanya hidayah itu ada dekat batin, bukan saja yang zahir. Yang itu yang kita nak sangat. Perjalanan tu mungkin panjang, mungkin lama. Kita terus, jangan berhenti, jangan berhenti berjalan. Mudah-mudahan sampailah kepada penghujung. Okey, maka Imam Ghazali kata, kat sini ni aku tunjukkan kepada engkau bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah. Jadi itu sebablah nama kitab ni Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni Imam Ghazali kata apa? Aku tunjukkan pada engkau permulaan hidayah ini supaya engkau boleh uji diri kau sendiri, cek sendiri diri kau. Kalau kau rasa diri kau nak ikut arahan dia, maka kau akan sampai pada nihayatul hidayah. Belajar kitab ni, nanti kita belajar bab bangun tidur, adab bangun tidur Lepas tu ada adab masuk toilet, adab mandi, adab berwudu dan sebagainya. Kita belajar adab berpakaian sebelum daripada tu. Lepas tu kita belajar adab istinja sebagainya. Sampailah semua tu, lepas tu kita belajar adab keluar dari rumah, pergi ke masjid, adab masuk masjid, adab keluar daripada masjid, adab kita waktu pagi sampai tengah hari, adab waktu tengah hari sampai petang, adab waktu malam, adab sebelum tidur, adab sembahyang, adab puasa, adab sembahyang berjemaah, adab hari Jumaat. Semua tu kita belajar.
Kalau kita belajar-belajar tu, kita punya hati tenang je. Memang aku nak buat, aku nak buat, aku nak buat. Maka mudah-mudahan dapatlah sampai kepada nihayatul hidayah. Tapi kalau kau belajar, rasa nantilah dulu. Tunggu lagi bagi orang lain lah dulu kan. Dia apalah, aku tengok-tengok lah nanti. Macam tu, maka Imam Ghazali kata, ketahuilah kecenderungan engkau menuntut ilmu itu sebenar-benarnya adalah semata-mata tunduk kepada perintah syaitan yang dilaknat. Muti'atan lisyaitanil la'in. Engkau sedang taat kepada syaitan yang dilaknat, supaya dia boleh mengikat engkau dengan tali ikatan tipu daya dia. Lepas tu dia pun dengan tipu helah dia bawa kau ke lembah kebinasaan. Dia suruh engkau buat baik, tapi sebenarnya dia nak bawa engkau pada kejahatan. Ni setan begitu je kan. Setan bila dia tengok Pak Haji, dia tak suruh pergi disco. Dia tahu memang tak pergi ni. Dia tak suruh minum arak. Dia tahu memang dia jijik dengan arak tu. Atas dunia ni sesat tapi ingat baik. Itu lagi masalah berbanding dengan orang yang sesat dan dia sedar dia sesat. Dan kita kalau cakap dengan orang yang memang orang yang tahu dia buat maksiat, kita ajak dia pada kebaikan lagi senang. Dia tunduk, dia kata dia tahu dah saya memang salah, tahu saya memang banyak berjahat. Dia akan tunduk. Tapi kalau kita bercakap dengan orang yang dirasa dia bagus, yang dirasa dia betul, kan susah nak ajak dia pada kebaikan. Dia rasa dia betul kok. Macam mana nak ajak dia? Buat apa nak ajak aku? Aku memang bagus lah. Manis dada. Alah, yang tu orang lain tu bukan kau. Siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah, maka sebenarnya makin bertambah jauh daripada Allah. Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Sungguhnya orang yang paling teruk sekali azabnya di hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tak dapat manfaat dengan Allah Ta'ala, tak manfaatkannya dengan ilmu. Nabi SAW doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada ilmu yang tak bermanfaat. Dan itu pun dilupakan. Setan lupakan. Ini Nabi doa. Padahal Nabi mana dia dapat ilmu tak manfaat. Kita banyaklah ilmu tak manfaat. Dalam hidup kita ni banyaklah ilmu yang tak ada manfaat. Begitulah dia. Ilmu yang kita tahu kan, tapi sebenarnya tak ada manfaat akhirat langsung. Kita tahu tapi tak ada manfaat akhirat. Yang dipanggil, orang panggil ilmu, tapi sebenarnya dia bukan hakikat ilmu. Orang panggil ilmu jugalah. Ilmu itu, ilmu ini kan. Orang panggil ilmu, dia ni berilmu. Tapi betul ke ilmu? Sebab tak membawa kepada akhirat. Ilmu setakat ilmu pandai bercakap tu, ilmu setakat pandai menunjuk pada orang, ataupun ilmu apa-apa lah. Dan hatta pemula bola sepak pun orang panggil berilmu juga. Ilmu benda tu. Pada Nabi SAW, malaikat, mana ada malaikat sembang bola dengan Nabi? Mana ada sembang benda kosong dengan Nabi? Mana ada sembang benda tak manfaat dengan Nabi? Sembang dengan yang malaikat bercakap dengan Nabi SAW, yang bagi tahu pada Nabi SAW, semua benda manfaat betul. Tapi Nabi masih lagi berlindung. Tapi kita lupa kadang-kadang. Begitu juga dah dilupakan dengan malam Isra, bila Nabi SAW lalu dengan di depan satu kelompok yang mana? Kelompok yang mencakar bibir mereka dengan cakaran api neraka. Dia rig, pakai rig, dia tarik. Dia kat sini tu dia gunting. Dia sebenarnya dia bukan gunting saja, dia pakai rig macam pencakar rumput tu kan. Macam pencakar rumput tu. Ini dia cakap. Itu kan. Okey. Jadi cakar tu dia terjemah, dia tak ambil kata Imam Ghazali ni. Imam Ghazali guna kata fa'iyyaka ya miskin. Jaga-jaga wahai si miskin. Ya, Ustaz Rami terjemah, berhati-hatilah engkau wahai saudaraku. Ustaz Rami ni dia dilembut sikit orang ni. Jadi dia dilembutkan bahasa Imam Ghazali tu. Imam Ghazali guna kata miskin. Wa iyyaka ya miskin.
Bahkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi bila syarahkan miskin ni, dia guna perkataan ya ayyuhadz dzalilud dhaif, wahai yang hina lagi lemah. lagi apa Syekh Nawawi Al-Jawi bila disyarahkan maksud Imam Ghazali bila sebut perkataan miskin, nak ingatkan kita ni hina, kita ni lemah. Kita belajarlah tinggi mana pun kita lemah, kaya macam mana pun kita lemah, kan? Dan daripada awal lagi kita kena belajar kata kita ni lemah. Dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dia sebut satu lagi perkataan. Dia kata zalim, dhaif, yang lemah, yang miskin, yang tidak ada kecerdikan padanya. Lagi lah. Kan, maknanya dia direct je dia bagi tahu dia. Kau ni bukan cerdik mana pun lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi maka saya kata jaga-jaga. Jaga-jaga wahai yang lemah, yang miskin, yang tak ada apa-apa, yang tak pandai pun, daripada terperangkap. Daripada musyihat syaitan, jangan engkau tunduk pada tipu daya dia. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau, padahal sebenarnya dia telah memperdaya engkau. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah, wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal lima 'alima alf marrah. Celakalah bagi orang yang jahil bila dia tidak belajar. Sekali celaka. Satu kali celaka lah bagi orang yang tak belajar. Orang yang jahil kerana tak belajar. Dan 1000 kali celaka bagi orang yang berilmu tapi tak beramal dengan ilmu. Ini Imam Ghazali punya kata-kata. Jadi sebenarnya Imam Ghazali sengaja gunakan perkataan yang keras dekat sini, supaya kita ingat sangat-sangat. Janganlah kita termasuk di kalangan golongan yang belajar tapi niatnya salah. Setan memang akan suruh belajar lagi, tapi niat kerugi dan merugikan. Okey, seterusnya jelas insya-Allah malam ini baca. Dan ketahuilah bahawasanya manusia pada menuntut ilmu itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang cari ilmu betul-betul kerana nak cari redha Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang pertama. Orang yang betul-betul nakkan akhirat. Memang dia akhirat minded. Betul, kepala otak dia memang fikir akhirat. Memang aku belajar ni sebab akhirat. Aku duduk sini sebab nak akhirat. Inilah orang yang paling untung sekali. Sebab fahadha minal faizin. Inilah dia orang yang berjaya. Dan orang yang betul-betul belajar memang nak akhirat. Dan sebenarnya kalau nak ikutkan belajar agama ni lebih mudah nak dapatkan golongan yang pertama ni. Tapi dah setan pandai kacau kan. Dia bagi selewing dan juga. Padahal kita belajar ni bukan ada untung dunia. Mana ada untung dunia pun kalau ikutkan kita belajar pada malam ni. Malam ni tuan-tuan datang belajar. Mereka yang tengok dekat Facebook, dekat YouTube dan sebagainya, bukan ada untung dunia sebenarnya. Tak ada untung dunia pun. Tapi setan pandai. Dia boleh pusing juga niat tu supaya dapat untung dunia. Supaya kau belajar ni nanti kau dapat. Nanti orang pandang kau hebat. Nanti kalau kau sembang, orang nampak kau ni ada belajar ni. Dia pandai, dia pusing juga. Walaupun sebenarnya ialah bukan kita belajar ilmu apa? Ilmu mengurus kewangan, apa belanjawan bulanan kita tu. Itu lain juga kan. Itu memanglah ilmu dunia kan. Kita kata memang kita perlu. Mungkin ada keuntungan. Nak bagi akhirat nanti ni dia bekalan aku. Malam ni aku duduk dekat sini, aku tengok dekat Facebook, dekat YouTube, aku belajar ni, biarlah nanti dekat akhirat aku bersyukur sebab aku pernah duduk pada malam ni, aku duduk dekat sini, aku bersyukur sangat-sangat. Bila dah dalam kubur lagi, dah dekat akhirat nanti, seronok, alhamdulillah. Ujurlah Allah pilih aku duduk kat atas muka bumi untuk duduk majlis macam ni. Orang lain je lah, kita macam-macam kerja lain kita boleh buat malam ni. Macam-macam urusan kita boleh settlekan malam ni. Mungkin ada yang perlukan rehat dan sebagainya pula, besok mungkin ada kerja, ada urusan dan sebagainya. Tapi tak, kita untukkan masa juga.
Anak besok pagi kuliah subuh dekat masjid Kota Damansara. Tadi baru habis kuliah. Besok subuh kuliah Kota Damansara. Habis kuliah subuh di Kota Damansara terus drive pergi ke Terengganu. Kita kuliah di Terengganu pula. Sebenarnya kalau nak rehat kan, baik rehat di mana ni? Dekat tadi. So, malam ni kena rehat dulu. Besok nak drive jauh. Contoh kan. Kita fikir macam ni je. Kita fikir akhirat. Akhirat kita akan bersyukur sebab Allah pilih kita duduk macam ni. Kita akan rasa seronok. Inilah momen yang kita akan seronok. Atas muka bumi ni kita kadang-kadang seronok dengan momen yang tertentu. Momen yang kecil-kecil je sebenarnya. Kita adalah seronok suka sebab naik pangkat. Seronok sekejap lah. Adalah seronok anak dapat keputusan baik UPSR. Seronok lah. Adalah momen yang kita seronok. Ataupun okeylah yang besar sikit katalah kahwin contohnya. Okeylah ada momen yang menyeronokkan kita. Tapi itu je. That's it lah. Tapi kita nak momen yang betul-betul kita seronok, yang sebenar-benar seronok, iaitu dekat akhirat. Yang itu kita nak sangat. So pastikan belajar tu niatnya adalah untuk akhirat. Aku belajar ni sebab aku nak akhirat. Aku menuntut ilmu ni sebab aku nak akhirat. Sebab aku nak dapat hidayah. Hidayah ni yang penting dekat akhirat. Ini dia aku punya saham yang sebenar, currency yang akan laku dekat akhirat nanti. Ini sebab aku belajar. Okay, yang golongan kedua macam mana? Golongan yang kedua yang belajar tujuannya salah. Tujuannya nak dapat dunia yang sementara. Nak dapat kemuliaan, nak dapat pangkat, nak dapat harta. Dalam keadaan wahwa alimun bidzalik. Dalam keadaan dia sedar. Dia tahu. Mustasy'irun, dia sedar yang jauh di seluruh hati dia sedar yang tujuan dia salah. Raka kata halik. Tak betul. Keadaan dia tu tak betul. Khissata maqsadi. Tujuan dia hina. Dia tahu. Aku sebenarnya belajar yang bab ni. Okey. Maka orang ini adalah berada dalam golongan yang bahaya. Jika dia mati sebelum sebab bertobat, maka dibayangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kan? Dan kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau mahu dimaafkan atau diseksa. Tapi kalau dia mendapat taufik untuk bertaubat sebelum mati dia, yang dia salah sebelum ni, dia bertaubat, dia beramal, maka dia termasuk di kalangan orang yang berjaya. Sebab hatta ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tak pernah buat dosa. Jadi dia masuk balik golongan yang pertama. Okey, itu okey lagi. Ini masih lagi bahaya kan? Sebab tak tahu bila mati. Golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ni memang habis juga. Dia memang tidak ada harapan baginya. Siapa dia? Istahwadha alaihi syaitan. Setan kalahkan dia. Fattakhadha ilma kan dalam diri dia sebagainya. Tapi dalam diri dia rasa, oh ya, aku hebat. Aku hebat. Aku ni kedudukan aku tinggi di sisi para ulama. Di sisi Allah. Sebab aku ni sama macam ulama. Kan, pakaian macam pakaian ulama, bercakap macam percakapan ulama. Kan, Zain ni luaran ni pakaian semua, mantik percakapannya. Ma'adakalu bihi ala dunia, sedangkan dia bergelumang dengan dunia zahir dan batin. Maka golongan ni golongan yang binasa dan termasuk di kalangan wa minal hamqa al-maghrurin. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Ini sekali lagi ni anak pernah sebut dulu. Syekh Fahmi Zamzam terjemahkan jahil dan tertipu dengan helah syaitan. Kan? Okay, yang inilah yang sebenarnya kalau kita tengok Imam Ghazali guna perkataan hamqa al-maghrurin. Bukan sekadar jahil, tetapi hamqa ini disebutkan maksudnya adalah orang yang bodoh tapi tak sedar dia bodoh. Dan ceritanya banyak. Okay. Imam Ghazali guna perkataan itu sebenarnya.
Okey. Tirmizi ada cakap kok orang yang bangat sebenarnya harapan terputus sebab dia rasa dia baik. Buat apa dia nak taubat? Buat apa aku nak taubat? Aku dah bagus. Dia rasanya. Maka dia terlupa dengan ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu bercakap benda yang kamu sendiri tak buat? Daripada hadis Nabi SAW tentang Dajjal yang tentang satu golongan manusia yang Nabi SAW lebih takut ke atas umat Nabi SAW berbanding dengan Dajjal. Siapa dia? Ulama usuk, ulama yang jahat. Yang Nabi SAW lebih takut adalah ulama yang jahat. Sebab Dajjal tujuan dia memang tapi Dajjal ni memang. Tapi kalau ulama yang jahat, orang soleh pun ada yang ikut, kan? Sebab dia tengok ini orang alim, kita kena ikut. Padahal orang itu membawa pada kejahatan lebih banyak daripada apa yang diperbaiki. Oleh kerana itulah sebenarnya kita ni nak belajar pun kena hati-hati. Maknanya kena hati-hati juga. Kerana sebenarnya dulu waktu dalam 10 tahun lepas, bila bercakap dengan anak-anak murid, biasa dia dah cakap tak payah belajar lah dengan orang macam ni, saya belajar dengan orang macam ni. Kadang sampai pada orang tu, jadi orang tu terus jadi marah dengan kita, right? Tapi bila kita jelaskan semata-mata, kan? Ataupun orang yang memang gilakan kepada populariti semata-mata, memang nakkan pangkat, nakkan jawatan, nakkan harta, nakkan pengikut dan sebagainya, manusia dia akan jadi gilakan dunia juga. Yang belajar dengan dia pun akan jadi gila dunia juga, sebab dia gila dunia. Walaupun dia bercakap semua benda yang baik, walaupun dia bercakap tu penuh hadis Nabi SAW, tapi tetap tak boleh ikut orang macam ni, kan? Tak boleh kita yang pula yang bagi peluang kepada dia untuk merosakkan orang. Walaupun mungkin dia pun tak sedar apa yang dia buat, kan? Okey, jadi orang macam ini, Imam Ghazali kata ilmu dia menjadi sebab kepada hamba Allah buat maksiat. Dalam masa yang sama, nafsu dia yang jahil menunjukkan kepada apa yang dia harapkan dan sebagainya, dan dia berharap pada Allah untuk Allah bagi kepada dia dengan ilmu dia, dan dia berkhayal, dia bersangka-sangka, dia bayang-bayang kata sebenarnya dia lebih baik daripada kebanyakan manusia lain. I'm holier than thou. Dia rasa macam tu. Mudah-mudahan kita termasuk dari zahir dan dari batin. Hidayah ni akan dapat pada orang yang bertakwa. So kita nak cari macam mana takwa yang berbentuk zahir sampailah takwa yang berbentuk batin. Yang ini yang kita akan bincangkan dalam kitab Hidayah ni sepanjang berapa lama kita baca kitab ni. Inilah yang kita akan ulang-ulang nak cari hidayah Allah Ta'ala, nak cari takwa. Taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Taat perintah Allah yang zahir dan tinggal larangan Allah yang zahir. Sampailah kepada taat perintah Allah yang batin dan tinggal larangan Allah yang batin. Yang batin. Semua kita nak, daripada yang zahir sampailah yang batin. So inilah yang Imam Al-Ghazali akan ceritakan tentang ilmu takwa ni. Ilmu takwa, dua-dua bahagian ni, buat dan tinggal. Buat perintah, tinggal larangan. So bab pertama cerita tentang buat perintah, bab yang kedua cerita tentang tinggal larangan. Itulah secara umum, kan? Dia basic cerita mula daripada bangun tidur nak buat apa, kan? Sampailah tidur semula, pada waktu malam nak buat apa. Anda tanya benda simple je. Kadang-kadang walaupun kita ni kecil, kan, kita ni kecil je, banyak orang yang nak tanya lepas paruh kita baca kitab ni, nak tanya berapa persen dah buat, berapa persen dah amalkan apa yang ada dalam kitab ni. Akan ada yang jawab 20%, ada yang jawab 30%. Nak jumpa seorang yang kata Ustaz 100% dah buat, payah juga. Dan kadang-kadang benda-benda tu walaupun dia cakap benda simple, tapi tanya, dah buat tak? Pernah buat tak? Tak pernah, tak tahu pun, baru tahu hari ni. Bak ambil semayang contohnya, minggu lepas nak mengajar dalam satu kuliah. Bak ambil semayang, nanti kita baca dalam ni.
Ambil semayang disunatkan bila kita berwuduk kita duduk. Duduk kan? Yang benda simple je. Duduk menghadap kiblat di tempat yang tinggi sedikit. Kan? Macam kat surau masjid lah kan. Surau masjid kan memang ada kan, ada bangku. Itu kan dia tinggi sikit. Itu tapi kita duduk, lepas tu kita boleh pilih untuk menghadap kiblat. Oh, tu sunnah kan? Sunnah tu. Baru tahu. Benda kecil-kecil je kita macam seolah macam kecil kan. Tapi benda tu sebenarnya banyak kita boleh amalkan setiap hari. Benda yang simple yang kita boleh dapat pahala banyak sebenarnya kalau kita belajar. Dalam kuliah tu. Pasal bulan lepas dah belajar buat wasiat tu dah sentuh dah. Kita sebelum tidur kena buat wasiat dulu. Jadi selepas sebulan anda tanya pula. Siapa di kalangan tuan-tuan yang dah buat wasiat? Semua kita panggil. Macam tu. Jadi dia rasa wasiat ni bila dia nak mati betul-betul baru apa yang patut kita buat daripada masa semasa. Ni macam malam ni kita masih duduk dalam kuliah sekarang. Kita ada baca dalam hadis tentang larangan berbual-bual lepas waktu isyak. Kita dah sembahyang isyak dah. Kita ni masih lagi duduk hadis. Kena tukar time. Lepas ni kita buat kuliah semua lepas sore. Lepas maghrib, lepas isyak tak boleh kata kena diam, kena tidur lepas isyak. Ya ke macam tu? Kita baca, ada juga dalam kitab. Jadi maknanya ada dia punya penangan insya-Allah. Wallahu kita kalau ada soalan dulu sikit. Bila cerita tak keluar daripada tandas 3 bulan. Jadi lepas 3 bulan tu kuliah keempat tu barulah keluar tandas. Begitu. Memang banyak soalan berkenaan tandas tu. Maknanya masya-Allah ni ialah bentuk praktikal itu yang kita nak sebenarnya kan. Benda yang kita boleh buat, benda yang kita boleh amal. Itu tujuan kita belajar pun nak dapat hidayah adalah dia adalah buah kepada amal. Kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Allah